Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Noradina binti Azizan melaporkan TV PSS. Pada hari ini, kita akan membicarakan bagaimana bahan digital membantu dalam pembelajaran dan pengajaran iaitu PDPC. Bahan digital yang sering digunakan dalam pembelajaran bilik darjah iaitu aplikasi pendidikan, video interaktif dan simulasi yang sering digunakan dalam pembelajaran bilik darjah. Bagaimanakah bahan digital ini dapat meningkatkan daya ingatan murid? Jom kita menemu ramah dua orang guru yang aktif dalam pembelajaran bahan digital. Jom kita mendengarkan pada pandangan beliau. Sekarang saya bersama dengan Cikgu Safia selaku guru mata pelajaran matematik yang sering menggunakan teknologi bahan digital di dalam kelas. Baiklah cikgu, boleh cikgu kongsikan apa bahan digital yang sering cikgu gunakan dalam kelas matematik? Terima kasih. Dalam kelas saya selalu menggunakan buku teks digital, projektor dan juga iPad untuk melaksanakan aktiviti PDP saya, di mana saya akan menayangkan buku teks digital secara langsung kepada murid untuk lebih memahami isi kandungan apa yang akan saya ajar pada hari tersebut. Baiklah cikgu, berdasarkan pengalaman cikgu, apakah kesan apabila menggunakan teknologi digital dalam mata pelajaran matematik? Di sini saya nampak ada beberapa kesan yang baik, iaitu yang pertama, pembelajaran lebih menarik, di mana pelajar dapat menonton video-video yang akan ditayangkan. Bersama saya sekarang ialah Cikgu Teh Mui Hong selaku guru yang mahir dalam teknologi bahan digital. Baiklah cikgu, boleh cikgu kongsikan bagaimanakah bahan teknologi digital ini dapat membantu dalam pengajaran? Baik, terima kasih ya. Saya melihat bahan digital sebagai satu alat yang sangat berkesan untuk menarik minat pelajar. Okey, sebagai contohnya, saya selalu menggunakan video interaktif dan juga animasi 3D semasa pengajaran saya. Dan saya rasa penggunaan digital itu banyak membantu pelajar khasnya memahami sesuatu konsep yang abstrak. Melalui animasi, contohnya topik-topik di mana konsep yang abstrak seperti fotosintesis, seperti dinamika kimia, pelajar macam lebih senang memahami konsep itu melalui animasi video dan juga mereka lebih berminat untuk belajar. Okey cikgu, adakah cikgu menggalakkan kepada rakan guru cikgu yang lain untuk memanfaatkan teknologi digital dalam PDPC? Untuk bahagian ini memanglah saya galakkan semua guru untuk menggunakan ataupun cuba menerokai bahan digital semasa mengajar dalam kelas. Okey, cikgu boleh mula dengan langkah yang senang iaitu menggunakan video pendidikan dan juga kuis-kuis interaktif yang telah tersedia dalam portal Derima. Dan lepas itu yang penting, bahan digital digunakan untuk menambahbaikkan pembelajaran, tapi dia bukan cuba untuk menggantikan kaedah tradisional. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Teh Mui Hong atas perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi. Kesimpulannya, bahan digital bukan sahaja memainkan peranan penting dalam PDPC, ia juga dapat menarik minat pelajar untuk belajar dengan lebih menyeronokkan dan efektif. Baiklah, itu saja episod kami pada kali ini. Jumpa kami di episod yang akan datang. Saya Noradina binti Azizan melaporkan TV PSS. Assalamualaikum dan selamat maju jaya.